Assalamualaikum. Selamat datang ke SKP Global Studio di segmen Didik Podcast. Bersama saya hari ini, tetamu jemput kita ialah Cikgu Nurani binti Muhammad Yusof. Okey, Cikgu, pada hari ini tajuk kita ialah kemenjadian murid. Baik Cikgu, untuk soalan yang pertama, apakah pandangan Cikgu tentang maksud sebenar kemenjadian murid? Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu, cikgu nak ucapkan terima kasihlah kepada tim TVPSL SKP Global Studio kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi pendapat lah berkaitan dengan kemenjadian pelajar. Okay, pada perspektif peribadi cikgu lah. Okay, kemenjadian pelajar ni bermaksud hasil perkembangan yang diperoleh oleh seseorang pelajar apabila mereka ini mendapat ilmu dari segala aspek. Contohnya seperti akademik, kokurikulum, sasial dan jati diri mereka lah. Dan sama ada mereka mendapat ilmu-ilmu tersebut dari sekolah rendah, sekolah menengah dan di institusi pengajian tinggi. Terusnya Cikgu, apakah kemenjadian pelajar hanya diukur melalui keputusan peperiksaan sahaja? Mengapakah Cikgu berpendapat demikian? Okey, baiklah. Terima kasih Aisyah. Okey, dari aspek kemenjadian pelajar ni tidak semestinya diukur dari segi aspek akademik semata-mata. Seperti mana tadi yang cikgu kongsikan, kemenjadian pelajar ni dia bukan aspek akademik tetapi aspek kokurikulum, sasial dan juga jati diri. Sasial nilai yang perlu ada pada setiap pelajar. Okey, contohnya tetapi umumlah kita mengetahui apabila pelajar ada kokurikulum, ada sasial, paling utama iaitu kurikulum. Jadi sebab tu penting untuk pelajar ini perlu membuktikan kemenjadian mereka dalam peperiksaan. Contohnya terutamalah untuk pelajar tingkatan 5 kan, mereka kenalah buat yang terbaik, belajar bersungguh-sungguh untuk membuktikanlah keputusan SPM mereka itu akan di peringkat yang cemerlang. Manakala yang pelajar tingkatan 4, 3, 2, 1 pula, mereka bukannya sekadar datang sekolah untuk belajar walaupun tak ada peperiksaan. Tidak, sebenarnya mereka masih lagi dinilai dari segi aspek penilaian PBD, iaitu penilaian secara berterusan. Dan dalam aspek kokurikulum, contohnya setiap hari Rabu kita ada perjumpaan kokurikulum kan, baik untuk uniform, baik untuk kelab persatuan, baik untuk sukan permainan. Mereka juga perlu membuktikan kemenjadian mereka sebagai jawatan pengerusi, naib pengerusi, setiausaha, bendahari, AJK persatuan dan ahli aktif. Manakala dalam aspek sasial, setiap hari mereka datang awal pergi ke sekolah, memakai baju yang lengkap macam Aisyah kan. Ikut kriteria, ikut setiap hari. Jadi di situ disiplin akan terbentuk. Jadi untuk disiplin, untuk kokurikulum dan akademik tu dia seimbang. 3 aspek untuk dalam satu pelajar, maka terjadilah kemenjadian pelajar. Jadi berbalik kepada soalan Aisyah tadi, kemenjadian itu bukan saja dinilai dari aspek akademik kurikulum semata-mata. Malahan kemenjadian ini aspek holistik keseluruhan pelajar itu sendiri. Baik Cikgu. Jadi Cikgu, apakah ciri-ciri pelajar yang dianggap berjaya ataupun menjadi? Okey, contohnya lah, kalau dalam aspek akademik tadi seperti mana yang cikgu kongsikan lah, kalau calon SPM itu mereka perlulah membuktikan keputusan SPM yang cemerlang. Manakala yang tingkatan 4, 3, 2, 1 tu mereka kena pastikanlah untuk setiap subjek tu mereka mencapai TP 6, kan, itu TP yang paling tertinggi. Manakala untuk kokurikulum kita tahulah markah PAJSK kan, mesti kena mencapai grade A apabila mereka masuk ke tingkatan 5. Jadi tingkatan 1, 2, 3, 4 tu mereka kena sebaik-baiknya lah dapatkan markah di peringkat antarabangsa paling tertinggi kan. Lepas tu kebangsaan, negeri, daerah, di peringkat sekolah secara aktif. Manakala untuk sasial pula, mereka perlu berjaya pertama kehadiran penuh. Setiap hari tu kena target. Mesti kena hadir penuh, Isnin sampai hari Jumaat. Sebab itu menyumbang kepada kehadiran kelas, sebab kita pun ada anugerah mingguan tertinggi kehadiran kan. Seterusnya kita akan meningkatkan kehadiran sekolah, meningkatkan kehadiran PPD Keluang, meningkatkan kehadiran negeri kan dan sebagainya lah. Dari aspek sasial juga sebenarnya supaya pelajar ni berdisiplin dari segi pemakaian. Pemakaian tu mengikut kriteria sebagai seorang pelajar. Dari segi rambut, dari segi pakaian, dari segi kasut, semua tu ada kriteria. Dia nampak macam perkara yang simple, nampak perkara remeh, tapi itu ialah asas kepada kemenjadian dari segi sasial. Okey, seterusnya Cikgu, kita tahu disiplin pelajar sangat penting dalam kehidupan. Betul.
Jadi pandangan cikgu, sejauh manakah disiplin dan pengurusan masa mempengaruhi kemanjaan pelajar? Ya, saya sangat bersetuju. Disiplin ialah asas kejayaan, baik kepada pelajar maupun saya sebagai guru. Okay, tapi sebab kita bincang tentang pelajar kan, okay, disiplin ni aspek dia luas. Contohnya disiplin dari segi pemakaian, disiplin dari segi pengurusan masa terutama ya. Contoh, kalau untuk pengurusan masa kan, dari pukul 7.30 pagi sehinggalah pukul 2.30 petang, pelajar akan berada di sekolah untuk belajar, di kelas, di makmal dan sebagainya lah kan. Aktiviti kurikulum, aktiviti sekolah, program sekolah. Manakala adakah pengurusan masa di sekolah sama dengan pengurusan di rumah? Jadi di rumah tu ada ketikanya pelajar memilih untuk pergi ke kelas tambahan. Itu okey lah kan. Maksudnya ada inisiatif keluarga dan ada inisiatif kewangan yang kukuh. Manakala pelajar yang tak ada kewangan, maksudnya yang tidak mengambil kelas tambahan ni ataupun tuition, mereka kena buat apa? Jadi mereka kena merancanglah jadual belajar. Setiap malam, setiap hari tu mesti kena ada belajar. Ulang kaji semula apa yang telah cikgu ajarkan di sekolah. Memang nampaknya macam faham, tapi kita nak kukuhkan lagi pengetahuan tersebut. Dan kalau dah kukuh, kenapa tidak malam itu kita ulang kaji untuk subjek yang pada akan datang. Jadi seolah-olah pelajar ni sudah bersedia lah untuk sesi PDPC pada hari esok. Itulah pandangan peribadi saya betapa pentingnya pengurusan masa. Kerana masa tu masa ni sangat cemburu kepada kita. Okey. Okey, baik cikgu. Selain pelajar sendiri, sudah tentu sokongan ahli keluarga atau orang sekeliling juga penting. Jadi, pada pandangan cikgu, apakah peranan guru atau ibu bapa dalam membantu pengurusan pelajar? Ya, betul. Saya tak nafikanlah sebab pelajar hari ini sememangnya mereka bersemangat. Tetapi apabila mereka disokong oleh terutamanya ibu bapa di rumah dan guru di sekolah, itu lagi mengukuhkan lagi semangat mereka untuk belajar. Jadi pada pandangan saya, kalau jika di sekolah lah, guru ini perlulah memberikan bimbingan, ajaran kepada pelajar. Sekiranya pelajar tersebut ada masalah seterusnya, maka bolehlah dibimbing. Mungkin pelajar tu ada masalah keluarga, masalah rakan dan masalah yang ialah pelbagai segi. Jadi guru itu boleh bertindaklah sebagai kawan kepada pelajar. Manakala ibu bapa pula di rumah, sudah pastilah ibu bapa merupakan suri teladan. Ibu bapa merupakan guru terbaik anak-anak. Ibu bapa merupakan guru pertama untuk anak-anak. Jadi ibu bapa seharusnya lah pada pendapat saya lah, perlu memberikan sokongan, motivasi, semangat kepada anak-anak mereka. Mungkin di sekolah mereka kurang mendapat perhatian sebab ramai rakan-rakan lain kan, tapi di rumah mereka mendapat pendedahan, sentuhan daripada ibu bapa. Maka ibu bapa boleh memantau lah, boleh bertanya kepada anak-anak bagaimana situasi di sekolah, ada masalah dengan sesiapa ke, pantau kerja sekolah mereka, bertanyakan mungkin ada masalah dengan rakan-rakan, macam sekarang ni isu tentang buli dan sebagainya kan. Jadi dari situ anak-anak akan mendapat sokongan, bermula dari rumah, seterusnya sokongan di sekolah. Dan rakan sebaya pun saya tak nafikan merupakan sokongan yang terbaik. Sebab tu pelajar perlu bijak memilih rakan sebaya. Boleh berkawan dengan semua rakan, tetapi kita digunakan akal, digunakan fikiran, maka mana yang baik kita ikut, mana tak baik kita jadikan sempadan. Biarlah kita sendiri yang menjadi ikon kepada rakan yang mungkin ada masalah di sebaliknya lah. Okey? Jadi pada pandangan saya tegaskan di sini, pelajar ini dia tak boleh berdiri seorang diri. Dia perlu ada sokongan. Terutama ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan sebaya. Okey, jadi cikgu, macam yang kita semua tahu, sekarang ni kita hidup dalam dunia yang teknologi dia pesat lah. Jadi pandangan cikgu, apakah teknologi ini membantu untuk menjadikan pelajar itu betul-betul baik, bagus ataupun mengganggu? Okey, soalan ini sangat popular pada hari ini, iaitu teknologi ini adakah membawa kebaikan maupun keburukan. Kebaikannya teknologi dia memudahkan untuk pembelajaran. Macam sebelum ini kita ada pandemik COVID-19 kan, PDPR 2 tahun itu kita diancam, kita digugat kan. Jadi dengan adanya teknologi ini maka Google Classroom, Google Meet boleh dijalankan sesi PDPC tersebut. Pada ketika itu memang kita tak dapat berjumpa di sekolah, tak dapat bersemuka, tetapi proses pembelajaran itu tetap berlangsung.
Tetapi di sebalik teknologi juga sebenarnya ada kesan yang tidak baik lah. Namun sekiranya tidak digunakan dengan bijak, tidak digunakan dengan pemantauan. Sebab itulah kalau teknologi ini sepatutnya memberikan kebaikan. Contoh kalau cikgu tak ada di sekolah kan, contoh ada tugas yang lain di luar kan, cikgu ada meninggalkan tugasan. Jadi grup di WhatsApp, di Telegram itu perlulah dimanfaatkan oleh pelajar untuk bertanya dengan cikgu. Cikgu tadi cikgu tak ada dekat sekolah, tapi kami tak faham dengan tugasan yang cikgu bagi. Biar interaksi itu tetap berlaku antara guru dengan pelajar. Okay, contohnya, teknologi juga boleh digunakan. Kita ada teknologi AI sekarang kan. Saya yakin itu sangat membantu pelajar. Tetapi pada pendapat saya, pelajar tidak seharusnya mempercayai 100% lah. Sebab itu boleh membantu hanya secara 0.01%. Selebihnya ialah keupayaan pelajar sendirilah. Itu pada pendapat peribadi saya. Jadi teknologi ini memanglah secara kesimpulannya seharusnya lah membantu untuk pelajar ini belajar. Tak kira di mana-mana saja sebab maklumat hari di hujung jari. Kalau kita nak tanya pelajar tak ada telefon ni rasa macam minoriti yang tak ada. Kebanyakannya ada. Cumanya perlulah pemantauan daripada ibu bapa, guru dan rakan sebaya lah untuk saling mengingatkan antara satu sama lain. Okey, baik cikgu. Ini soalan terakhir daripada saya. Apakah nasihat cikgu kepada para pelajar supaya mereka dapat menjadi pelajar yang berjaya serta mempunyai akhlak yang baik? Okey, jadi secara kesimpulannya lah, apa nasihat yang ingin saya sampaikan kepada pelajar SMK Seri Kota Paloh yang saya cintai, saya kasihi. Belajarlah bersungguh-sungguh, ingatlah pengorbanan mak dengan ayah. Kalau datangnya kita dari keluarga yang berada, kita kena teruskan rezeki tersebut. Namun apabila kita diuji, kuatkan semangat sebab saya sendiri pun saya tak nafikan saya datang dari keluarga yang sederhana. Tetapi sebab kesusahan tersebut, saya bermotivasi untuk mengubah nasib keluarga. Bukan nak kata nasib keluarga tidak baik, tidak. Kita nak kehidupan yang lebih meyakinkan, yang lebih. Sebab itulah hadiah kepada mak dengan ayah kita. Saya sendiri anak ladang. Kebanyakan pelajar di sekolah ini datangnya dari ladang. Jadi biarlah kita menjadi anak ladang yang berjaya. Meskipun saya tahu tugas guru ini bukanlah yang disanjung tinggi, bukanlah berpendapatan tinggi, tetapi saya yakin, saya percaya ini kerjaya yang kaya dengan pahala, kaya dengan sumbangan kepada masyarakat. Jadi jangan jadikan alasan latar belakang keluarga kita, tahap pendidikan, kewangan, persekitaran itu sebagai alasan untuk kita tak nak berjaya. Dan berjaya ni bukan saja tadi sebagai akademik semata-mata. Sebagai sasia, kurikulum. Jadi itulah kemenjadian. Jadi cikgu nasihatkanlah, jangan patah semangat, jangan putus asa. Orang boleh mengatakan kita apa-apa saja. Orang nak labelkan kita orang kampung ke, orang ladang dan sebagainya. Tapi kita yang mengubah nasib diri kita. InsyaAllah berkat usaha, berkat kerajinan, cikgu yakin semua pelajar di SMK Seri Kota Paloh ini boleh berjaya. Bukan berjaya untuk orang, tapi berjaya untuk diri sendiri. Apabila kita berjaya, ibu bapa tumpang bahagia. Ibu bapa tak nak pun duit kita sebenarnya, tapi mereka nak kita berikan yang terbaik. Inilah hasil didikan ibu bapa kita. Tapi saya nak tekankanlah, bukan akademik semata-mata, dia kena ada seimbang lah. Akademik, sasia, kurikulum dan terutamanya ilmu agama lah, seharusnya lah, sewajibnya. Jadi itulah nasihat saya kepada semua pelajar. Okay. Itu saja. Baik cikgu, okey. Jadi kita dah sampai masanya untuk kita akhiri podcast kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share di platform YouTube anda. Bye.